为维护环境保护，印尼慈济基金会居港分会于5月18日星期日在林市宗慈福龙庙举行了一场可回收垃圾分类活动。印尼佛教慈济基金会居港协力点于Ilir Barat 1区开展垃圾分类与回收活动，所回收物品均来自当地居民的捐赠。据Ilir Barat 垃圾分类点协调负责人朱汉介绍，居民赠送的物品如铁罐、铝制品、塑料瓶及纸箱等，将首先进行分类整理，随后统一运送至首尔回收站进行后续处理。此项活动为每个月定期开展，慈济志工也会事先向居民进行宣布与动员，以提高大家的环保意识。Kita memilih barang-barang yang hasil sumbangan dari para relawan yang bisa kita daur ulang. Nanti semua relawan sini kan datang, jadi membantu terus nanti dari relawan ini memang sudah kita kasih kayak arahan gitulah ya, mana barang-barang yang harus kita pilih, barang-barang kaleng, aluminium, botol plastik, kardus. Jadi disitulah kita pilih-pilih, nanti kita kumpulkan jadi satu semua di depo kita yang ada di depo Soa。与此同时，Ilir Barat 分类点负责人安娜也表示，希望通过此类环保活动，也能够提升大众对地球环境的关注，共同守护日益恶化的自然生态。Semoga ya kedepannya masyarakat kita juga mengedukasi ya semua masyarakat agar sama-sama kita bersama-sama menjaga bumi. Bumi kita sekarang ini kan makin kesini makin tidak sehat. Jadi harapannya semoga semua sampah-sampah kita kumpulkan jadi satu, kemudian kita daur ulang kembali dan bumi kita juga sehat. Kemudian juga semua hasil dari pemilahan sampah-sampah ini, uang yang kita hasilkan itu ya kita gunakan lagi untuk kegiatan kemanusiaan. Seperti contohnya ialah pengobatan gratis, operasi gratis, biaya pendidikan dan lain sebagainya yang kita sasarannya adalah untuk masyarakat。所回收的资源最终将用于开展多项人道援助项目，如免费医疗、义诊手术、助学金等，帮助生活困难的群体。Ilham Wahyudi, PAL TV。